Lelaki tua itu bersembunyi di dalam tandas kapal terbang. Tuangkan air panas ke dalam sinki, kemudian letakkan sekeping plastisin di dalamnya. Selepas cair, dia cepat-cepat membentuknya menjadi bentuk pistol. Akhir sekali, masukkan ke dalam acuan yang telah disediakan terlebih dahulu. Hanya tekan kuat-kuat seperti ini. Pistol simulasi sudah sedia. Kemudian dia mengetuk lagi. Dihulurkan pistol palsu itu kepada rakan subahatnya. Semua orang benar-benar takut dengan adegan ini. Mereka segera kembali ke tempat duduk mereka. Saya takut jika saya tidak berhati-hati, saya akan marah perompak. Buang hidup awak. Tetapi saat panik, dua lagi perompak tiba-tiba muncul di kedua-dua belah kabin. Mereka semua memegang senjata, memaksa semua orang untuk cepat menundukkan kepala mereka. Jika dia tidak melakukannya, biarkan dia merasai peluru itu dengan segera. Selepas semua penumpang terkawal, seorang Samsung segera mengambil seorang pramugari sebagai tebusan. Ternyata mereka ingin mengetahui siapa pramugari itu dahulu. Melihat bahawa nyawa pramugari berada dalam bahaya pada bila-bila masa, untuk menyelamatkan orang ramai, pramugari tidak mempunyai pilihan selain muncul. Diancam oleh perompak, pramugari itu terpaksa menyerahkan pistolnya. Perompak itu kemudiannya dengan bersahaja menangkap seorang penumpang, biar dia ikat tangan pramugari dari belakang. Tetapi tiba-tiba pada masa ini, penumpang di sebelah perompak yang lain tiba-tiba mula melawan. Tetapi malangnya, dia bukan tandingan gangster, hanya bermain dua pusingan. Dia dipukul hingga ke tanah oleh dua Samsung secara bergilir-gilir. Tunggu semua orang tengok. Ini adalah penghujung perlawanan. Perompak memaksa penumpang sekali lagi. Tukar tempat duduk sekarang. Dia mengambil semua orang dalam kelas perniagaan. Mereka semua bergegas ke kelas ekonomi. Kemudian selepas mengumpul semua telefon bimbit penumpang, seorang perompak segera menjadikan pramugari itu sebagai tebusan. Datang ke kokpit. Dia mengancam kapten bahawa dia mesti menukar laluan sekarang. Mendaratkan pesawat di lapangan terbang terpencil Keulu. Dan kita mesti segera melepaskan penjenayah Adinil. Jika tidak diikuti, kemudian biarkan semua penumpang di dalam pesawat itu dikebumikan bersama mereka. Melihat perompak mengancam penumpang kapal terbang, kapten tidak mempunyai pilihan selain segera memusingkan pesawat. Apa yang lebih tidak dijangka ialah, malah, terdapat sekumpulan pencuri di dalam pesawat, dan pramugari ini juga merupakan ahli geng. Matlamat mereka kali ini, ia adalah kumpulan berlian yang digunakan oleh Menteri Dalam Negeri untuk mencuci wang. Sebagai pembantu menteri, Jake segera datang dan menemui setiausaha menteri. Ternyata dia mahu mencuri berlian itu bersama setiausahanya, kerana hanya setiausaha yang tahu kata laluan untuk membuka kotak tersebut. Lagipun, menteri tidak akan meragui rakyatnya sendiri. Dan tidak lama kemudian saya naik ke dalam kapal terbang. Kemudian mereka tahu siapa yang mengangkut berlian itu, kerana penjual menetapkan bahawa kaki tangan penghantaran tidak boleh makan atau minum. Jadi melalui petunjuk ini, pramugari Nina cepat-cepat melekat padanya. Tetapi saya tidak pernah menjangkakannya. Apabila rancangan kecurian mereka hampir selesai, kemunculan pengganas secara tiba-tiba mengganggu kemajuan mereka.